No, no and no. Sebab politik kita sudah berubah. Mungkin ialah orang UMNO, dia ada sentimental dia kepada UMNO. Itu masalah dia. Especially veteran UMNO. Sebab sangat sentimental kepada mereka. Jadi kita tak sentuhlah yang tu. Tak apa, itu terpulang kepada dia. Kita bersama rakyat yang teramai. Rakyat tak mau lagi dengan UMNO sebab kita nampak apa yang ada di sebalik UMNO. Itu sudah cukup. Okay, saya rasa itu saja untuk pagi ini. InsyaAllah, I raise my case. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terbaik daripada Gol lah. Saya mungkin sehaluan selari dengan apa yang Gol katakan kerana hari ini sebenarnya rakyat kecewa dengan sikap UMNO itu sendiri ya. Saya bukanlah kata nak tak nakkan penyatuan. Semua kita nakkan penyatuan. Tetapi sikap UMNO itu sendiri kalau mereka benar-benar memikirkan tentang Melayu, ini kita cerita pasal Melayu ataupun masa depan negara ni, Zaid Hamidi harus membentuk kerajaan dengan Perikatan Nasional. Okey? Daripada nak membentukkan kerajaan itu dengan Anwar Ibrahim dan DAP. Itu satu. Dan dalam masa sama, tak habis di situ. Kalau kita lihat, okeylah fine untuk federal. Tetapi bagaimana di Perak? Dia juga menidakkan kepimpinan PAS, sedangkan PAS hanya memerlukan beberapa kursi, Perikatan Nasional, sedangkan Perikatan Nasional hanya memerlukan beberapa kursi. Kalau kamu memikirkan tentang Melayu, kamu tak akan bentukkan kerajaan negeri Perak itu dengan DAP. Begitu juga dengan di Pahang. Okey. Kepimpinan PAS ataupun Perikatan Nasional hanya perlukan beberapa kursi je. Jadi kalaulah UMNO ini memikirkan masa depan orang Melayu, tampuk kuasa harus berada di tangan orang Melayu, tak apalah kepada federal itu nak buat macam mana. Tetapi bagaimana di peringkat state itu sendiri. Tetapi sebab itu saya kata hari ini mereka pula melaungkan rumah bangsa. Mereka melaungkan demi masa depan orang Melayu, demi itu dan ini. Bagi saya cukuplah. Okey. Bukanlah saya nak against apa yang Tan Sri katakan tadi, tetapi bagi saya enough is enough. Rakyat dah muak dengan UMNO. Dan hari ini sebenarnya kepada sesiapa yang sayangkan parti UMNO, wajib tolak UMNO pada PRU16. Wajib. Kenapa? Kalau anda tak tolakkan UMNO pada PRU16, okey, anda tidak akan dapat mengubah kepimpinan yang ada dalam UMNO itu sendiri. Bila mereka kalah, dan anda boleh restructure balik UMNO itu sendiri, bentuk balik dan bina balik UMNO itu sendiri. Tetapi kalau anda masih lagi bagi sokongan kepada UMNO, Wa'imah apa sekalipun, UMNO akan terus bagi laluan kepada Anwar Ibrahim dan DAP untuk berkuasa. Dan kita kena kencing buat kesekian kali. Jadi, cukuplah. Bagi saya, hari ini rakyat sudah bijak. Dan kalau kita lihat, siapa sangka orang Melayu menolak UMNO hampir secara total pada satu ketika dahulu UMNO ataupun Barisan Nasional memegang 2/3 kursi parlimen di Dewan Rakyat. Tetapi hari ini parti UMNO itu adalah yang hampir tercorot di dalam kebanyakan parti-parti politik. Dia berada di tangga yang kelima. Okey, berganding bahu dengan parti Kuali. Parti Kuali ada dalam 8 ahli parlimen. Mereka ada 26 ahli parlimen. Itu pun campur dengan Sabah dan Sabah. Sabah dan Sarawak. Sabah Jadi hari ini rakyat tak berpaksikan parti sekarang. Rakyat berpaksikan pemimpin. Kalau pemimpin itu betul, insya-Allah rakyat akan sokong. Tetapi kalau pemimpin cakap tak serupa bikin, Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh tipu. Malaikat pun boleh Zaid Hamidi dipersendakan. Takkan kita nak bagi lagi laluan kepada mereka untuk terus berkuasa. Dan hari ini kalau kita lihat, okey, ini bukan kata apa, penyatuan, yes kita nak, tetapi kita tak nak kita ditipu lagi dan tertipu lagi. Hari ini apa yang saya nampak, Zaid Hamidi akan cuba sedaya payah untuk cari kaedah bagaimana untuk menidakkan pembangkang ataupun Perikatan Nasional berkuasa satu hari nanti. Kenapa saya cakap macam tu?
Kerana Zaid Hamidi mungkin dah lepas 47 kes. Tetapi kes yang paling besar yang Zaid Hamidi takut, yang bermimpi-mimpi setiap malam adalah ketirisan LCS sebanyak 60.6083 juta bilion. 6,000 juta. 6.083 bilion. Inilah ketakutan yang sebenarnya yang dihadapi oleh Zaid Hamidi. Dan inilah yang menyebabkan Zaid Hamidi mendesak Ismail Sabri untuk membubarkan parlimen pada pada November 2022. Sebab itu saya kata kita tak boleh nak biarkan. Wak Imat apa sekalipun sentimental value tentang parti itu itu perkara lain. Tetapi hari ini kita nak selamatkan negara. Kita nak selamatkan duit rakyat. Kalau kita terus bagi sokongan kepada mereka dan secara tak langsung anda memberi sokongan kepada DAP dan juga Anwar untuk terus berkuasa. Itu satu. Dan jika sekiranya anda beri lagi sokongan kepada UMNO, anda juga seolah-olah membiarkan ketirisan 6,000 juta itu hanyut macam tu saja. Fikir-fikirkanlah. Kita nak selamatkan parti ataupun kita nak selamatkan negara sekarang ni? Kalau anda nak selamatkan parti, so saya tak tahu nak cakap apalah. Hari ini kita harus memikirkan rakyat Malaysia, tak kira Melayu, Cina, India, kita wajib ataupun kita nak selamatkan negara, bukan nak selamatkan parti. Parti is secondary. Bila kepimpinan ini kalah, okay, secara automatik mereka tidak akan ada dalam parti dan kita boleh lakukan ataupun restructure balik parti UMNO itu sendiri. Silap-silap saya pun boleh turut serta menyokong balik parti UMNO itu sendiri. Kerana kita pernah menjadi ahli kepada UMNO itu. Hari ini kalau orang UMNO, kalau yang sayang kepada parti UMNO, kalau masih lagi sayang supaya UMNO itu tidak terus terkubur, wajib tolak UMNO secara total pada PRU 16 dan berilah sokongan kepada Perikatan Nasional. InsyaAllah Perikatan Nasional boleh menang dan kita boleh heret mereka-mereka yang ada masalah ini ke muka pengadilan dan insyaAllah kita boleh selamatkan duit-duit yang ketirisan itu, terutama sekali LCS. Okey, satu lagi. Sebenarnya isu LCS ini 3 kali ganda daripada isu 1MDB. Cuba bayangkan isu 1MDB itu agak complicated. Okey. Tetapi isu LCS ini very straightforward punya case. Yang mana hari ini Zaid Hamidi dia merupakan Ministry of Defence ketika itu, Minister in Ministry of Defence ketika itu. Dia sepatutnya bertanggungjawab ke atas ketirisan tersebut. Bagaimana kamu boleh membuat pembayaran sebanyak 6,000 juta sedangkan not even satu kapal pun siap? Rakyat tak akan lupa. Dan laporan saya dah baca laporan sebanyak sebanyak 247 muka surat laporan PSC itu tidak boleh dipadamkan sampai bila-bila. So kita akan berpandukan kepada laporan PSC itu sendiri dan insya-Allah kalau kita semua bersatu memberi kemenangan kepada Perikatan Nasional dan kita akan desak kerajaan baru itu. Wak Ima bukan saja isu LCS, isu kerajaan Anwar Ibrahim ini pun terlalu banyak isu. Jadi kita perlu heret mereka-mereka yang menjahanamkan duit rakyat, yang merosakkan duit rakyat ini ke muka pengadilan dan kita bina balik negara kita. Wallahu alam. Okey, saya nak bagi laluan kepada Goldah. Abang ABY. Bagi kat sebelah saya dulu, Jagida apa ke? Okey, Jagindas. Okey, terus. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih ABY. ABY ni pun kenal saya ni. Saya dah pernah berkali-kali ke restoran dia. Mungkin dia tak ingat saya lah. Tak apa. Gambar dia masih saya simpan lagi. Okey, dia macam ni. Apa yang diulaskan oleh WSI tadi tu, benda yang saya nak katakan juga yang sama. Tapi dah diulas. Tak apalah. Dia mengenai UMNO ni sebenarnya ABY dan juga WSI. Ini orang, saya rasa orang lama lah. WSI pun mungkin asal usul. ABY pun sama macam saya. Kita dulu pernah berjuang dalam UMNO. Tapi untuk tidak kali ni lah, untuk tidak hari ini, dan kita perlu tinggalkan UMNO. Saya sama macam statement yang dibuat WSI.
Untuk PRU akan datang, kita perlu secara total tolak UMNO. Mungkin penyokong-penyokong UMNO masih lagi yang tidak berpihak kepada Zahid Hamidi itu mungkin kurang senang dengan kenyataan yang saya cakap ataupun saya cakap. Kita tidak perlu lagi beri talian hayat kepada UMNO. Wa ima apapun gabungan pada akan datang. Minta maaf Tan Sri Muafakat Nasional tu saya kurang yakin dan saya kurang percaya. Kita takut apabila kita bergabung, berkemungkinan besar dan boleh dikatakan kita tak nak pisang berbuah dua kali. Tak gitu daripada saya, pisang berbuah dua kali. Sebab apa? Wa ima selagi mana Presiden UMNO itu tidak diturunkan, masih diterajui oleh Zahid Hamidi dan kuncu-kuncunya dalam penyokong-penyokong beberapa MP. Jadi saya kekhawatiran saya itu mungkin menjadi kenyataan. Sebab apa? Kita takut macam Dr. saya kata. Nanti Presiden itu masih akan menyokong lagi kepada Anwar Ibrahim. Itu sudah pasti sebab berdasarkan beberapa kes yang disebutkan oleh ABY tadi itu ada relevannya. Kita tak nak nanti Perikatan Nasional itu dikhianati lagi. Kepercayaan rakyat itu dimungkiri lagi. Kita beri sokongan untuk nak UMNO ini memenangi beberapa kerusi. Kesudahannya apabila dapat kerusi, sekiranya kau tidak bagi aku sebagai presiden, aku menjadi Perdana Menteri, walaupun kerusi dibandingkan dengan PAS, dengan Bersatu lain itu, Gabungan Perikatan Nasional itu, UMNO ini tidak mendapat kerusi yang banyak, tetapi syaratnya masih lagi Zahid Hamidi, dah pasti dia akan menjadi Perdana Menteri. Saya rasa macam tu. Sekiranya tidak setuju, sudah tentu Zahid Hamidi akan menarik sokongan, akan menyokong kepada Pakatan Harapan. Ini yang kita takut. Jadi seruan saya kepada, walaupun saya di bekas ahli UMNO, pernah berjuang bersama UMNO, diberi percayaan untuk memenangi bahagian UMNO. Jadi hari ini biarlah itu menjadi kenangan dan saya menyeru kepada penyokong-penyokong UMNO Tega di luar sana, tak kiralah apa usia anda ataupun anak-anak muda yang baru nak menyokong UMNO, tolonglah pada PRU yang akan datang, tolonglah kalau kita pentingkan agama kita, bangsa kita, negara kita, sokonglah Perikatan Nasional. Berilah Perikatan Nasional peluang. Kita pernah tengok UMNO Barisan Nasional memimpin negara. Kita pernah tengok Pakatan Harapan memimpin negara, bagaimana cerita kesudahannya, dan kita belum pernah tengok lagi Perikatan Nasional. Kita berilah peluang kepada Perikatan Nasional dan ramai yang menjangkakan, saya tidak kisah sama ada PAS ke siapa yang menjadi Perdana Menteri, tetapi berilah peluang. Kita tengok sekiranya yang baru Perikatan Nasional ini gagal mentadbir seperti mana yang rakyat hendak, saya bercakap soal rakyat, kita akan berjuang bersama macam apa kita buat sekarang. Kita tumbangkan lagi. Tak kisahlah waimah siapa pun yang memimpin negara, kalau hanya pandai bercakap, tetapi apabila dikuasa, tidak mengotakkan kata-kata, kita akan berjuang sebagai rakyat. Kita tumbangkan. Kita berilah kepada orang yang layak selayak-layaknya untuk memimpin negara, yang dapat mementingkan rakyat, bukan menindas rakyat, bukan mengambil atas kesempatan atas rakyat, bukan untuk memenuhi kocek mereka semata-mata. Wallahualam. Itu saja daripada saya nak minta kepada 1,200 ni, boleh tolong follow akaun Jaginda saya yang baru ni. Boleh tolong follow yang belum follow. Alright. Okay. 1,100 ni minta tolong follow akaun Jagindas. Akaun dia satu lagi dah kena ban kot sementara. So minta sahabat semua follow akaun Jagindas. 1,100 setiap orang follow. Okay, terbaik. Terima kasih. Alright, okay. Seperti mana yang saya katakanlah, macam tadilah, saya tak ada masalah. Memang kita inginkan satu bentuk penyatuan, tetapi hari ini pengkhianatan yang dilakukan oleh Zahid Hamidi itu sendiri, terutama sekali membentukkan kerajaan dengan DAP, which is unacceptable lah. Membentuk kerajaan dengan Anwar Ibrahim, I'm okay lagi lah pasal ni. Tetapi dengan DAP itu sendiri, seolah-olah kamu menggadaikan perjuangan yang dilakukan oleh UMNO sejak merdeka lagi. Hari ini kamu bentukkan kerajaan dengan musuh nyata kepada orang Melayu, iaitu DAP. Bagi saya itu jelas, itu musuh nyata. Kerana apa? Kerana DAP memperjuangkan kesamarataan Malaysia. Sedangkan
UMNO memperjuangkan hak orang Melayu. Bertentangan. Dan malah perlembagaan persekutuan kita pun ada hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Jadi bagaimana Zaid Hamidi ini boleh bersetuju untuk membentukkan sebuah kerajaan dengan DAP yang mana perjuangan DAP itu jelas bertentangan dengan perjuangan UMNO, jelas bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Sebab itu saya kata mereka gadaikan maruah mereka semata-mata untuk menyelamatkan Zaid Hamidi. Sebab itu saya kata, katakanlah hari ini UMNO tidak lagi diterajui DAP. Saya akan turut serta beri sokongan kepada UMNO dan mengajak rakyat untuk PAS dan UMNO itu bersatu. Tetapi selagi mana Zaid Hamidi kekal sebagai Presiden UMNO, that's it. Dan beberapa kuncu yang lain lah. Yang lain tu not that orang kata tak adalah teruk sangat. Tetapi selagi mana Zaid Hamidi pegang tampuk kuasa, wajib kita tolak UMNO secara total. Wak Imam apalah panggillah rumah bangsa ke tak rumah bangsa ke, itu hanyalah retorik yang dimainkan oleh Zaid Hamidi demi untuk menyelamatkan diri dia. So hari ini kalau kita betul-betul bersatu, benda yang paling besar kena letak dalam benak otak kita apa? Kalaulah Datuk Seri Najib itu terpaksa merengkuk dalam kes yang agak complicated iaitu kes 1MDB, kenapa kita biarkan Zaid Hamidi dalam kes 6,000 juta ketirisan? Very straightforward punya kes. Malah adakah anda tahu sekarang ini peruntukan untuk perolehan LCS itu sudah pun mencecah 11.2 bilion untuk 5 unit. Dulu 6.083 bilion untuk 6 unit LCS. Hari ini 11.2 bilion untuk 5 unit sahaja. That means satu unit LCS yang sepatutnya mana-mana negara membuat perolehan dalam sekitar 700 hingga 800 juta sahaja, tetapi Malaysia membuat perolehan sampai 1 bilion untuk satu LCS. Itu dulu. Tetapi hari ini kita membuat perolehan itu untuk satu unit LCS mencecah 2 bilion lebih. Ini adalah satu kebodohan. Takkan kita nak biarkan mereka ini menipu rakyat dengan membelanjakan hampir 2 bilion untuk memperolehkan sebuah LCS. Sedangkan negara-negara lain membuat perolehan hanya sekitar less than 1 bilion. Bukankah ini satu penipuan? Sebab itu saya tak boleh terima bab ini. Wak Imam apa sekalipun, kita perlu bersatu, wajib tolak UMNO secara total. Saya yakin benda ini boleh berlaku. Kenapa saya cakap macam tu? Kalau kita boleh lakukan 30-0 di Terengganu, kenapa kita tidak boleh terjemahkan perkara yang sama pada PRB 16? Sama ada kita nak ataupun tidak ya. Di Terengganu pun ada kekuatan UMNO, tetapi kenapa 30-0? Kenapa? Kerana rakyat bertekad. Hari ini kita juga perlu meletakkan satu tekad yang tinggi. Tekad yang tinggi adalah demi untuk menyelamatkan negara, bukan nak selamatkan parti. Kita nak selamatkan negara kita. Tapi kalau undi kita masih lagi berpecah kepada UMNO ini, memang kita tak akan dapat memang DAP dan Anwar Ibrahim akan terus berkuasa. So, tolonglah. Saya harapkan ada satu kesedaran kita semua. Saya bagi laluan kepada